Okey, semakkan khot sulus. Okey. Antara shot atas dengan shot bawah lagi bagus ya, sebab yang ini nampak macam ada patah sikit. Macam ni dia okey, dia smooth. Cuba tengok ya ni. Ya ni kurang. Ya ni, yang pertama ni turunkan lagi sikit. Ini pun tak jadi. Ini. Sekali lagi, tak jadi. Kita guna doa hitam. Kita salahkan dakwat. Okey. Tadi tertinggi sangat. Dia turun sikit. Allah. Dia kena turun sikit lagi lah. Turun sikit lagi. Macam ni kan. 1, 2. Berhenti di sini. Terlebih ni. Terlebih. Macam ni. 2 je. Macam tu.
Macam ni terlebih ni. Dia 1, 2. Sampai 2. Okey, kalimah Allah ni dia macam tinggi sangat ni. Yang apa? Yang ni. Kalau dia berhenti bawah sikit okey. Jadi dah cantik dah ni. Yang bawah ni okey sikit. Yang ni agak tinggi dia punya ha ni. Ini kena standby, berhenti kat situ. Satu lagi ni, dia punya dengkung ni. Dia patahkan saja. Dia taklah patah, dia adalah sikit lembut, cuma yang ni terlalu lembut. Okey, air ni ni kena tengok dengan lebih perhatian. Yang ini kena nipis ni, tak boleh tebal kat sini. Tu lebih tebal. Nampak tak ada beza kat situ. Macam lagi okey sikit. Disebabkan situ je. Yang ni pun sama. Yang ni terlalu besarkan sikit lagi lah. Terlalu rapat sangat dua titik tu. Okey. Air ni. Macam ni. Sini tebal sangat ni. Tebalnya dekat tengah-tengah ni. Sini masih tebal. Sekali lagi. Tebal. Tebalnya kat sini. Okey, itu bentuk dia punya kepala dia atas. Leher dia ni sentuh. Macam tu. Jadi sini dia semua sambungan ni. Kemudian tak sampai satu titik, setengah titik je. Dan rapat. Satu, dua, tiga. Jadi dia punya leher ni dekat 1,5. 1, 2. Okey, yang ni agak membulat sikit . Lebih susah buat ayah tadi. Okey. Muhammad. Jadi kena smooth lagi ni. Sini kena smooth. Dal ni lipat lagi. Ni mim ni.
bagi dia smooth. Turun sebanyak 3 titik. Satu sikit. Sejajar dengan meme ni, dal. Allah, apa benda ni? Okey, kat sini ni. Okey. Okey, lebih kurang lah. Kalau macam ni, dia okey, terlalu luas. Yang ni dia ada lipat lagi. Wassalam. Okey, yang ini terlalu benjol sangat kat sini ni. Kena jaga kat sini, jangan terlalu ke depan sangat. Macam ni dia terlalu melirik, terlalu melirik sangat. 1, 2. Sepatutnya di sini. Okey, 1, 2, cukup. Tu. Apa kata kalau kita tarik macam panjang macam ni? Macam ni. Kan? Okey. Ni cadangan lah. Kita tarik panjang scene supaya ada macam satu gaya yang menonjol kat situ. Bila kita tengok tu, kadang-kadang kita nak tengok ada benda-benda yang boleh dijadikan titik fokus. Jadi bila ada macam ni, kita akan pandang yang panjang ni dulu. Kenapa panjang? Sebab itu ada dalam kaedah kan. Okey, itu cadangan sajalah. Okey, untuk yang lain-lain, saya fikir kalau baris tu dah cantik dah sebenarnya. Cuma adakah rujuk kepada satu contoh ataupun bagaimana? Mungkin boleh pelbagaikan lagi baris ni. Kalau saya akan sedikit lagi tinggikan macam tu. Tegakkan sikit lagi. Tegakkan sikit. Kalau macam ni pun kita boleh tarik panjang macam ni kan. Tarik panjang. Macam ni bagi level dia sama. Ni level dia sama, tinggi ni. Jadi maksudnya yang ini boleh turun lagi ni, supaya lam ni dia ada seimbang dengan lam ni. Okey. Yang lain-lain tu saya rasa okey lah.
Okay, boleh latih lagi sebenarnya. Macam air ni. Okay, saya rasa itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.